Bila aku sebut nama Khairul Amin, korang mesti fikir rendang nyek-nyek ataupun restoran yang dia baru buka sekarang. Tetapi, it's more than that. Khairul Amin not only an influencer yang dekat dalam social media sahaja ataupun buat video kelakar tentang pasal makanan dia yang korang boleh buat dalam 3 atau 4 resipi. Dia adalah seorang businessman dan dia juga adalah seorang yang berfikiran jauh. Hari ni aku cerita tentang pasal dia. Jom. Sold out. 3 minit 39 saat. 80,000 sold out dalam masa 3 minit. 39 saat. 30 saat. Hey, what's up guys? Hey guys, welcome back to Mind Shock Overclock. First of all, thank you korang yang join episode pada minggu ni. Minggu ni aku nak cerita tentang pasal Khairul Amin yang sekarang ni is a phenomenon dalam Malaysia, one of the greatest creators dekat dalam Malaysia. Not only sebab dia fun untuk tengok ataupun relatability, tetapi dia also juga adalah seorang businessman yang buat daripada sambal dia kepada rendang dia. Now ada restoran dia sendiri yang baru je buka tahun ni pada tahun 2026. And apa yang jadikan sebagai inspirasi orang lain, not only sebagai businessman ataupun a business person. Dia bukan saja macam kata dengar pendapat orang macam dia suka, tapi dia dengar juga kenapa orang tak suka dia. And that is different. Dalam dunia yang semakin bising, di mana semua orang berlumba untuk bercakap paling kuat, kadang-kadang orang yang memberi paling berkesan ialah orang yang paling tenang. Khairul Amin tidak muncul dengan jeritan, tetapi dia muncul dengan konsistensi. Dan peliknya, Malaysia mendengar. Sebelum semua ini, Khairul Amin hanyalah seorang pelajar Malaysia di Vanderbilt University belajar kejuruteraan kimia. Hidup sederhana, masak untuk jimat duit dan lawan rindu untuk balik ke Malaysia. Tiada rancangan besar, tiada impian jadi selebriti, memasak hanyalah satu rutin bagi dia. Dan rutin itulah yang mengubah segalanya. Video awal Khairul Amin tidak cuba menjadi luar biasa. Tiada drama, tiada karakter palsu, hanya suara yang tenang, langkah yang jelas dengan niat untuk membantu. Dan di situlah kekuatannya. Dalam dunia digital yang penuh dengan kepalsuan, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat jarang. Kalau kita perhatikan betul-betul, video Khairul Amin ada satu elemen yang kecil, nampak remeh, tetapi sangat berkuasa. Ayat-ayat ringkas seperti, Hey, what's up guys? bukan ayat iklan, bukan ayat daripada skrip, ayat orang biasa, cakap dengan orang biasa. Catchphrase dia bukan dicipta untuk menjadi legenda, dia dicipta sebab dia jujur. Dan kejujuran itu buat orang rasa, aku pun boleh buat apa yang dia boleh buat dalam masakan. Inilah sebab video dia dapat banyak share. Orang tak share sebab nak tunjuk dia pada masak, tapi sebab nak tunjuk orang lain yang benda ni senang nak buat. Video Khairul Amin bukan tentang dia adalah tentang penonton, dan itu adalah satu benda yang susah kita nak cari dalam dunia content creation. Ramai pencipta kandungan naik kerana satu video viral. Khairul Amin naik kerana 100 video konsisten. Dia tak kerja algoritma, dia bina sistem. Dan sistem itu mencipta kepercayaan. Bagi rakyat Malaysia, dia jadi bukti bahawa kau tak perlu jadi ekstrim untuk berjaya. Khairul Amin bukan chef selebriti. Dia tidak berdiri di dapur hotel bintang 5 ataupun bercakap tentang pasal istilah kompleks yang hanya chef sahaja yang faham. Dan benda itulah yang sell the product ataupun sell the idea of siapa Khairul Amin. Biasanya kalau kita tengok chef memasak, usually hanya memasak untuk standard industri. Tapi Khairul Amin dia memasak untuk dapur di rumah, dapur yang kita selalu masak setiap hari. Dan bila benda tu tak sempurna, dia tak sorok. Kadang-kadang dia cakap, kalau over sikit tak apa. Kejujuran ini kecil yang menjadi kepercayaan besar kepada peminat dan penonton video dia. Yang baik dan buruk dia kalau jadi selebriti, yang baik korang famous. Tapi yang buruk dia is that, well, korang akan dapat haters. And unfortunately, benda tu tak boleh nak dielakkan. Some haters jenis genuinely macam, let's say, dia benci kau sebab dia berjaya. Dia benci kau sebab kau dapat banyak duit, atau dia benci kau sebab kau dapat attention. Some cases dapat semuanya sekali. Tapi Khairul Amin lain. Walaupun dia ada haters, satu orang tak suka, dia gunakan that kind of thing untuk macam membakar macam semangat diri dia untuk tunjuk yang kata, okay, this is boleh jadi sebagai improvement. Orang benci dia sebab apa? Macam, let's say, barang mahal, barang tak kualiti, ataupun macam kata delivery lambat,
dia akan improve that kind of thing based on apa orang punya experience. Harga produk dipersoalkan, keputusan bisnes diperhalusinasikan, niat dipertikaikan, internet menunggu reaksi. Tapi Khairul Amin tidak beri drama. Dia beri penjelasan depan nama baikkan, dan dunia ini suka tengok orang jatuh. Ketenangan itu sendiri yang menjadi satu kenyataan yang kuat. Bila seseorang mula berjaya, satu perkara pasti akan menyusul, kritikan. Dan Khairul Amin tidak terkecuali. Antara kritikan paling awal ialah tentang harga produknya. Orang mungkin kata isu kualiti rosak ataupun harga yang bukan marahan ataupun ini cuma hanya untuk T20 sahaja. Ini berlaku apabila sesuatu menjadi terlalu popular, nilai emosi sering naik lebih cepat daripada nilai sebenar. Tetapi Khairul Amin menjawab adalah satu jarang yang dilihat. Dia tidak menyerang pengguna, dia tidak bersendakan komen, dia tidak bermain sentimen. Sebaliknya, dia menjelaskan secara terang tentang kos, tentang proses, tentang realiti bisnes makanan. Dan paling penting adalah produk itu tak perlu susah untuk semua orang. Ada isu lagi yang dia harum, iaitu stok cepat habis, ramai tak sempat beli. Ada yang marah, ada yang menuduh taktik scarcity marketing. Tetapi realiti dia sebenarnya lebih mudah. Permintaan melebihi kapasiti, dan sekali lagi Khairul Amin tidak menyalahkan sesiapa. Dia minta maaf secara terbuka, mengaku sistem belum sempurna dan memilih untuk menambah kapasiti secara berperingkat. Bukan cepat tetapi stabil. Ada juga kritikan yang lebih ideologi. Dulu ikhlas buat konten, sekarang jual produk. Kritikan ini tidak salah. Ia datang daripada rasa kecewa yang biasa berlaku apabila pencipta kandungan berkembang. Tetapi Khairul Amin tidak mengubah terasnya. Dia masih berkongsi resepi percuma, masih membantu tanpa syarat, masih tidak memaksa pembelian. Produk bukan pengganti keikhlasan. Ia hanya kesinambungan. Dalam dunia digital yang bergantung dengan kemarahan, ketenangan adalah salah satu perisai yang paling penting. Khairul Amin tidak kebal daripada kritikan, tetapi dia kebal daripada keangkuhan. Bukan kerana dia sentiasa betul, tapi bila dia salah, dia bertanggungjawab. Ada satu momen yang ubah persepsi orang terhadap dia. Bukan di Malaysia, tapi di pentas dunia. Rendang dendeng yang dibuat oleh Khairul Amin dibawa ke pentas antarabangsa melalui pelancongan New Zealand. Bukan sebagai trend, bukan sebagai jenaka, tetapi identiti. Khairul Amin menjadi wakil tanpa melantik diri sendirinya, dan rakyat Malaysia melihat diri dia bangga dengan kejayaan tersebut. Bila seseorang dah bina kepercayaan, persoalannya bukan lagi apa yang dia nak buat seterusnya, tetapi berapa jauh benda ni boleh pergi. Sekarang, tahun 2026, Kuala Lumpur, Khairul Amin buka restoran di sini. Bukan sekadar rupa, bukan sekadar nama, tapi kesinambungan apa yang dia buat daripada tahun sebelum-sebelum ini. Khairul Amin tidak mengajar kita untuk cara jadi viral. Dia mengajar kita untuk jadi konsistensi. Dalam dunia yang berbising, dia memilih untuk tenang. Dan mungkin itulah sebab kenapa Malaysia mendengar. So, apa yang korang boleh belajar dekat sini? Kalau kau nak jadi berjaya, korang kena macam usaha. Itu memang number one lah. Korang kena ada usaha. And nombor dua pula, korang tak boleh give up. Yes, ayat internet memang kadang-kadang kejam. Ayat internet memang sakit hati. Ataupun orang sekeliling kau yang maybe tak percayakan kau. And that's okay. If kalau korang percaya diri sendiri, korang akan okay. And that is why Khairul Amin boleh berjaya. Kalau korang tahu apa benda korang boleh buat, korang pun boleh berjaya. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni. Jangan lupa komen kenapa korang suka certain korang punya influencer ataupun celebrity. Jumpa korang next video. Bye-bye.